Video kali ini saya nak tunjukkan macam mana cara untuk kita buat sambal kerang menggunakan Thermomix. Jom kita buat. Mula-mula masukkan bawang besar yang dipotong, kemudian masukkan bawang merah, masukkan bawang putih, masukkan halia, masukkan sedikit air, tutup dan kisar selama 10 saat, speed 10. Dah siap? Scrape down guna spatula. Kemudian masukkan cili kisar. Masukkan sos tiram. Masukkan sedikit belacan, tak nak letak pun tak apa ya. Masukkan pes asam jawa. Kemudian masukkan minyak masak. Masukkan gula secukup rasa, masukkan sedikit garam, tutup dan tumis selama 10 minit suhu 120, speed 1. Dah siap? Scrape down guna spatula. Elok je kan sambal pecah minyak? Anda boleh rasa sedikit sambal dan tambah perasa jika perlu. Saya tambahkan sedikit gula dan garam lagi. Masukkan bawang besar yang dihiris bulat. Kemudian masukkan isi kerang. Tutup dan masak lagi selama 6 minit suhu 120, reverse pun. Dah siap. Mudah kan? Sedia untuk dihidangkan. Selamat mencuba. Bye.